Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kalau kau tengah mencari rumah double story dekat Dengkil, ini adalah rumah double story yang paling menarik dekat Dengkil. Kenapa saya cakap rumah double story sangat menarik? Sebab korang ke belakang, korang boleh tengok betapa luasnya rumah ni dan sangat cantik. So, rumah ni saiz dia 20x70 dan dia individual title freehold. So, kalau korang tengah mencari rumah dekat Cybersouth, rumah ni adalah rumah yang paling menarik sebab harga dia tak sampai 800,000, 700,000 pun tak sampai. Harga dia 600,000, korang boleh dapat rumah yang cantik macam ni. Dia freehold, individual title dan dia ada township dia sendiri. Untuk nak ke Cybersouth, dia akan ada access road dia sendiri. So, ini adalah rumah double story yang paling tepat untuk orang yang duduk dekat Dengkil, nak kerja dekat KL dan Cyberjaya Putrajaya. So, let's go, korang tengok kat belakang ni. Walaupun saiz dia 20x70, dia masih lagi ada tanah dekat belakang ni. So, korang boleh extend ikut korang punya cita rasa untuk membesarkan rumah korang. Dan paling penting, dia punya bahagian depan living hall dia, ceiling dia memang sangat-sangat tinggi. So, apa lagi? Kalau korang rasa rumah ni sangat baloi, korang datang tengok rumah dengan ahli. 600,000, korang boleh dapat double story yang mewah macam ni dan cantik macam ni. Bye-bye.